Hello dan assalamualaikum guys, April Boy is here. Welcome back to my YouTube channel Zul Hadi Zuri TV and ZZ TV fans. Alright, aku sekarang ni berada di dalam bilik aku. Konten apa yang aku nak buat, bukannya aku nak buat konten untuk cooler aku. Tapi dia mau untuk aku nak recreate balik bilik aku. Kebanyakan bilik aku lah. Okay, bilik aku. Bilik aku lah. Okay. Bilik aku lah. Sebab bilik aku terlalu sepah. Okay. Kalau apa tengok, ada cadar Liverpool. Jap. Saya intro aku dulu guys. Ciao. Okay guys, so benda yang pertama yang aku nak buat adalah aku pakai jam aku dulu. Ya, memang bilik aku memang bersepah gila-gila. Dan hampir berapa bulan lah aku tak orang cakap apa, tak kemahkan balik apa semua. Hampir tak teratok orang kata apa semua. Jom, first of all, benda lah ni aku nak letak kat dalam bilik ayang aku. Alright guys, so dah habis dah aku sampah apa semua, sehingga kan penat lah. Orang panggil ni peluh jantan. Sebabnya ni aku buat sendiri. Aku fikir dalam 2-3 hari ni lah. 2-3 hari ni macam mana aku nak ubah balik kedudukan aku, macam mana aku nak ubah balik semua benda. So aku dah dapat dah. Aku dah dapat benda dah. How I rebuild my room. Macam mana aku nak buat balik bilik aku jadi supaya kemah, teratur apa semua. Sebelum ni ZZTV Borak Santai yang mana yang tengok bersaksikan slide door. So aku nak ubah balik. Dan ya, aku dah dapat dah. Dan aku dah, kebanyakan aku tengok kat dalam TikTok, aku tengok dalam Facebook, aku tengok dekat dalam IG, aku tengok dalam YouTube. Sources kita lah macam sebegitu jugalah macam masak. Macam masak kan. Okay, so aku dah dapat dah. Better. Okay, dah berpeluh lagu ni. At least sihat lah untuk malam ni. Okay, at least macam aku boleh lepas aku shoot, aku boleh tidur. Dan tapi edit video ni kerja editor aku. So itulah. So jom aku bawa hampa. Yang ni sebelum hampa tengok sebelum. Okay, kat sini, dekat situ aku akan letak air cooler aku. Di mana aku kalau tidur tak ada air cooler, tak boleh tidur. Tu kat situ aku akan letak air cooler aku. Dan tempat aku chill, lepak kat sana. Lepas tu meja ini adalah meja yang mana yang aku selalu charge aku punya mikrofon aku. So yang tu, yang ni aku akan pasang. So tunggulah macam mana sebelum dan juga selepas. Ciao. Alright guys, okay. Sekarang ni aku
Aku nak clearkan ini. Nak clearkan dalam ni yang mana yang berabuk, yang mana yang tak berabuk, yang mana yang nak pakai, yang mana yang tak mau pakai. Simple cerita, senang cerita. Sebab apa? Benalah ni pun sebab apa? Benalah ni pun aku pun dah lama dah. Sabar. Nasi kita buang. Pemadam buang. Tali pinggang tangan, satgi aku pakai seluar teluneh. Bag tripod ni pun jangan buang. Satgi mampu aku nak shooting hotel lagu mana. Butang era jangan buang. Ada name tag aku, siapa nak boleh, aku boleh bid tapak start dengan RM10. Mak aku punya. Jangan duk cakap mak aku punya. Lengki ni bang. Straw bang. Pensel bang. Ni bang. Ni bang. Okay. So tinggal kat sini adalah bag. Ni. Okay. Yang kedua. Plastik sampah. Tak payah buang. Aku nak pakai balik sekejap ni. Yang ni. Ni. Tobat. Kalau aku buang tobat punya. Aku cari naah orang panggil. Orang cari naah. Orang panggil. Okay. Yang ni aku akan letak. Okay. Yang ni. Hadiah birthday daripada mak aku. Terima kasih Pu. Okay. Tai sekolah aku. Siapa dia nak aku boleh bid. Started RM3. Aku takkan buang. Kekenangan aku. Nak buang tak? Nak buang tak? Belum buang. Benalah ni kita kena ambil dulu. Sebab apa? Ini bateri extra. So, kalau shutter tu habis bateri, aku nak pakai shutter apa? Okay. Lekat dulu kat ini. Apa kat ini? Okay, tak ada apa. Okay. Hak ni, aku ingat lagi. Aku bagi tahu kat apa. Okay. Okay. Ni buang. Hak ni. Okay. Kenapa sampai sekarang ni aku tak mau buang? Kerana first, yang ni adalah aku buat sebagai tripod aku. Aku buat sebagai tripod aku. Dan aku tak mau buang. Kerana apa? Kerana di sinilah lahirnya seorang Zul Haidi Zuli TV. Silap, kanak-kanak Rebina, Zul Haidi Gamers. Lepas tu Zul Haidi Gamers lah kebanyakannya. So, aku buat konten jogging time puasa pun aku pakai benalah ni. Itulah orang kata, buat dengan apa yang ada. Tak payah tunggu ada iPhone. Tak payah tunggu ada handphone mahal-mahal. Buat YouTube. Tak payah. Guna handphone Android pun tak apa. Tak ada tripod pun tak apa. Tak ada mikrofon pun tak apa. Tak ada tripod yang mahal pun tak apa. Tak ada mikrofon yang mahal pun tak apa. Buat je. Orang nampak keikhlasan kita. Asalkan konten tu penting. So benalah ni aku tak mau buang. Aku akan simpan kat sini. Okay. Yang kat sini adalah kosong. Okay, jom. Okay.
Kena ada siapa? Kena ada siapa? Aku lah. Kena ada siapa? Aku lah. Dua-dua ni aku. Aku simpan gambar aku dari kecil-kecil. Aku sayang. Tapi aku nak lekat. Tak boleh nak lekat dekat cermin aku ni. Tak mau bang. Okay. Ni Yasin orang panggil. Setiap kami malam Jumaat, setiap nak pergi ziarah kubur, orang bawa ni. Orang bawa ni. Siapa dia yang buang, gila. Tapi aku baca. Take note. Okay. Inilah ni. Yang membuatkan aku macho, yang membuatkan aku handsome. Sampaikan mak menakan aku, sampaikan pok menakan aku. Belah mak aku, belah pok aku, duk kata aku ni handsome, sopa dengan hero Hollywood, Bollywood. Disebabkan inilah. Nak bang tak? Tak payah bang. Okay. Ni. Nak bang ke tak? Tak payah bang. Sebab inilah punca aku handsome sekarang ni. Minyak ni, bang tak? Tak payah bang, aku bawa beli. Ni bang tak? Sedap bau. Tapi bila lama-lama pakai, bau dia sopa agak, aku malah nak sebut. Tapi aku pakai agak. Ni apa? Vitamin. Tapi aku tak makan pun. Sebab apa? Aku dah rasa badan aku dah. So tak payah bang. Okay. Dua pemberian ni adalah ibu aku. Tapi aku haram apa tak makan. So tak mau bang. Okay. Skincare aku macam tu saja. Ini. Juga misai. Misai. Tak bang tak? Tak payah bang. So aku simpan kat mana? Ya. Aku simpan kat sini. Okay. Ni, nak bang tak? Tak payah duduk bang. Aku duduk pakai lagi. Okay. Ingat tak je ni? Kalau tak ingat, aku letak BTT ni. Inilah aku menggunakan. So tak payah bang. Sebab apa? Nanti kalau konten-konten TikTok ke apa ke, aku boleh pakai lagi. Okay. So, bendalah ni aku tak mau buang. Sebab apa? Aku sayang. Okay. Ni tadi aku pergi beli tadi. Siapa dia yang ada nombor telefon aku, alhamdulillah. Aku tak mau bang. Dan aku tak mau buka kotak. Dan ini bukan konten unboxing, ni konten vlog. So aku tak mau buka. Buka untuk aku tak apa. Buka untuk apa tak boleh. So aku tak mau buka. Tunggulah. Aku bagi tahu nanti. Peluh aku tu. Okay. Dalam ni aku tak pakai ni. Ni apa? Mikrofon ni ya. Mikrofon yang aku duk tengah pakai lah ni. So benalah ni. Aku akan letak kat ini dulu. Okay. Nanti aku beli Faber-Castell punya. Jangan risau. Dasar pala M. Ni apa? Ayak aku. Aku nak minum lagi. Ni apa? Yasin. Aku baca. Okey tak aku? Bagus ya? Okey, jom. Okay, sekejap. Inilah ni nak kena simpan kat sini. Kotak mikrofon aku takkan buang. Melainkan aku dah ada yang baru. Okey. Okay. Ni. Power bank lama. Oppo ni. Buang.
Ni tak boleh pakai dah ni. Percaya cakap aku. Ya. Tak boleh pakai dah. Okay. Mask. Yang dulu acara-acaranya ada COVID, terlalu bahaya lah. Sangatlah Poma. So, for me, kena juga pakai. Kena juga pakai. Tak payah bang. Pensel bang. Bandage. Aku biasa mengalami kemalangan yang sangat serius. Sehingga kan zaman inflasi naik, apa semua naik. Sehingga kan itu. Konten basuh tanah aku tak buat dah. Duk kata kemar bilik. Apa duk ni kata duk basuh apa benda lah patah. Lepas tu dalahnya ni. Tak buat. Tak buang. If kalau tangan aku berdarah lagi ke apa ke, aku boleh pakai. Ni apa ni? Allah inni as'aluka ilman ma la yunsa. Maksudnya, ya Allah, aku memohon kepadamu akan ilmu yang tidak dilupai. Daripada siapa? Ustaz Haji Subri bin Haji Arsyad. Ingat buang. Doa-doa apa semua boleh kata jangan buang lah. Sebab apa? Rezeki apa semua. Okay, ni apa benda ni? Balik lama. Ni tok aku punya. Jangan buang. Jangan buang. Okay, pen. Boleh pakai lagi. SMK Taman Sasih. SMK Taman Sasih. Aku student SMK Taman Sasih tengok. Tulisan punya cakap ayah. Tapi aku seorang tak faham. Buku aku. Jangan buang. Okay. Jangan buang. Ni aku buang. Last. Allah Akbar. Tengok apa nak sangat. Aku buat konten untuk apa dah. Okay. Frame. Nak teka lah. Aku takkan tunjuk gambar siapa. Aku takkan tunjuk gambar siapa kalau apa nak tahu. Takkan tunjuk. Okay. Takkan. Okay. So, boleh kata semuanya dah settle. Tiba masanya untuk yalah, dah settle dah semua. Memang totally dah settle. Aku dah recreate balik macam mana kedudukan sebelum ni, kedudukan melenjong, dan lepas ni dah tak ada dah. Okay. Fakta menarik. Aku budak high concert dulu. Kalau siapa dia yang tahu. Nak beritahu ni saya takut produksi high concert tengok pula. Aku takut. Okay, tak apalah. Aku beranikan diri. Okay. Kalau apa tahu. Datang ke kapla high concert. Akulah yang buat ni. Bukan. Akulah yang sebut kudeta. Yang tu lah. Aku buat yang tu lah. Apa tak tahu. So, dah habis dah tu lah apa semua. Lepas tu, tengok. Aku dapat yang ni. So, dia cakap apa? Liar menuntut takhta. Tengok. Liar menuntut takhta. Hala kiri komplot kudeta. Tengok. Tak ada. Aku beli baju hala kiri. So, gila.
Tak mau buang tu, mahal. Aku beli pun RM85 baju tu. Gila hang. Ada satu konten dalam TikTok aku aku letak yang bila member hang explain terlalu laju. Yang aku letak sound effect Donald Duck tu. Yang tu lah. Yang tu lah. Okay. So, banyak sangat borak, banyak sangat apa. Konten kita pun sudah di penghujung program. So, tak ada apa yang nak dibincangkan, tak ada apa yang nak diperulaskan di konten pada kali ini. Terima kasih yang mana yang tengok video aku daripada awal sampailah akhir. Terima kasih kerana support aku daripada aku zero sampailah sekarang ini. Subscribe aku, terima kasih sangat-sangat. InsyaAllah kita jumpa pada next episode. Bukan seorang papa tarik papai, iaitu Alif Ifan. Pergi ke Dubai memberi maruku. Wahai para subscriber, bye bye. I love you. Ciao.